Assalamualaikum warahmatullahi kawan. Jom hari ni saya belanja sikit. Kebun tepi rumah saya ni tanah tak besar mana kawan. Sekangkang cucu kera je. Bolehlah kawan untuk lepaskan minat bertanam ni. Jom kita saksikan video, layan sehingga habis. Santai-santai. Asalnya dulu 4 tahun lepas sewaktu saya berpindah ke rumah ini kawan, tanah yang di sebelah tepi rumah ni dipenuhi semak samun kawan. Tak ada satu tanaman pun yang boleh dimanfaatkan kawan. Dan mulalah saya tebas-tebas sikit kawan, gunakan cangkul je sikit-sikit dan saya tanam sikit-sikit dengan pokok denas dan juga pokok serai. Ada juga petola, labu dan kacang panjang ketika itu saya tanam kawan. Dan juga kangkung, juga bayam. Banyak juga kawan saya tanam. Tapi masa tu tak record lah sebab belum jadi YouTuber lagi. Cuma kalau tengok di Facebook lama saya, ada saya simpan gambar pokok-pokok tu semua kawan. Okey, kita bermula daripada sini. Pisang lemak manis saya ni dah nak matang kawan, dah nak masak dah tu. Dan ini adalah pokok cili. Ni cili merah yang saya biasa beli di pasar raya tu kawan. Ni belum masak lagi ya. Ni kiranya ni buah sulung lah. Cantik, besar dia kawan. Subhanallah. Okey, dan di sebelah ni adalah cili kampung saya kawan. Cili api kampung saya. Okey, kita pergi kepada pokok saya ni. Dah lama saya tanam ni. Okey. Dan dia berdaun. Sorry kawan. Okey, dan dia berdaun cantik kawan. Ini pucuk manis ya. Sedap ni kawan buat masak masak bening ataupun buat masak lemak putih pun sedap. Okey, yang ini adalah pisang kapas ataupun ada yang panggil pisang abu. Kalau mak saya dulu biasa panggil pisang nurun kawan. Okey, dan sebelah dia adalah pisang nangka saya. Ni nak buat kerepek kawan, tapi belum matang lagi. Okey, harap sebelum raya ni bolehlah saya buat kerepek pisang nangka ni. Subhanallah, alhamdulillah. Dan saya tak sangka ya pisang nangka ni akan berbuah dan menjadi elok. Dan di bawah pokok pisang nangka ni adalah labu saya kawan. Dia dah start menjala dah tu. Subhanallah, nampak tak dia menjala dan turun ke bawah ni semula kawan. Nak jumpa labu jiran dia ni. Dan labu ni nampak tu, dia dah menjala. Ini pucuk baru dia kawan. Dah bercabang. Dah bercabang banyak kawan. Okey. Sini terbahagi banyak cabang lah. Tak boleh nak kira kawan cabang dia. Dan dia dah pergi kepada labu saya yang berbuah tunggal tu. Ni ada kumbang yang berwarna oranye ni kawan. Suka makan daun labu saya. Okey, dan ni satu daun labu ni tak tahu kenapa dah terbelit-belit macam ni kawan. So kita betulkan dia. Subhanallah. Subhanallah kawan. Dia dah sampai. Dia dah bertemu dengan sahabat labu dia ni. Subhanallah. Okey, dan pagi ni saya nampak saya ada... Okey, pagi ni saya ada 2 bunga labu yang berkembang muka. Dan di belakang ni kawan-kawan. Inilah yang saya buat pendebungaan tempoh hari. Subhanallah.
dah jadi buahnya cantik kawan. Syukur, alhamdulillah. Nampaknya sekarang saya ada 2 biji labung kawan. 2 biji labung yang berjaya hasil pendembungaan manual. Alhamdulillah. Okey, ni labu saya. Satu-satunya labu saya tu yang berbuah, yang berjaya saya buat pendembungaan manual tempoh hari ni kawan. Yang di atas kerusi. Nampak tu, dia dah nak matang kawan. Di sini dah ada bayang-bayang kuning. Dan labu ni jenis yang tak besar sangat ya. Besar tangan saya je kawan. Tapi tak apalah, suka-suka tanam je. Dan saya letak rumput ni bagi dia sejuk sikit kawan. Dan di bawah ni ada lagi satu bunga labu. Bunga labu jantan. Okey. Alhamdulillah. Dan dia menjala ke sini. Nak pergi pada labu yang di tepi meter air ni. Saya dah clear rumput-rumput sekeliling. Dah clear kawan. Dan ni dia pergi ke sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, dan ini serai saya kawan. Dah tumbuh cantik dah. Dah tinggi dah. Ni pun cantik. Tumbuh tinggi. Ni pun cantik kawan. Sama yang di tepi parit pun sama cantik. Kadang-kadang saya siram kawan. Kalau hari panas sangat, saya terpaksa siram. Alhamdulillah. Yang ni buah terung saya satu-satunya. Dan di atas ni dia dah berbunga kawan. Okey, yang di belakang ni pun. Yang di atas ni pun dia dah berbunga kawan. Alhamdulillah. Yang ni pun berbunga. Nampak tu. Ni bunga dia warna purple. Okey. Dan saya nak tunjukkan. Nampak tak? Dia tumbuh tunas baru kawan. Ni tunas baru. Ni daun yang baru ni. Ni pun sama. Ni tunas yang baru kawan. 1, 2, 3, 4. Dan di situ pun sama. Dan pokok yang satu lagi ni saya dah potong supaya dia layu tempoh hari kawan. Dan di bawah tu rupanya dia tumbuh yang baru. Tunas yang baru. Alhamdulillah. Nampak tak di sini? Betul-betul di bawah tumbuh tunas baru kawan. Ni terung saya ni. Syukur, alhamdulillah. Limau kasturi sihat ya. Setelah saya pindah tanam, dia sihat ya. Alhamdulillah. Dan yang paling surprise ni lah kawan. Dia dah bertemu. Daripada jauh sini. Dia jumpa kawan dia. Dan pagi ni ada satu saya nampak bunga bendi kawan. Subhanallah. Bunga bendi saya baru nak berkembang. Sebab masih awal lagi. Sekarang baru pukul 8 pagi macam tu. So dia belum kembang sepenuhnya lagi kawan. Dan bunga ulam raja dah berkembang mekar cantik ya. Okey, dan labu saya yang satu ni kawan. Yang memanjat pokok kelapa ni. Subhanallah, dia dah memanjat pokok kelapa. Dan sekarang dia memanjat pelepah kelapa kawan. Nampak tak? Subhanallah, cantik tu. Dah sampai sana dah. Subhanallah. Dan ini untuk anak-anak kacang panjang saya
Subhanallah. Makin membesar kawan. Dan satu ni, tak tahu kenapa dah layu pula. Mungkin akar dia terganggu kawan. Satu pokok ni dah layu, saya tak tahu kenapa. Nanti kita siram air selamatkan dia. Okey, yang lain tumbuh subur, okey? Nampak tak? Subhanallah. Dan 2 pokok pisang saya, pisang lang yang saya tanam di tepi parit ni, nampaknya dah okey kan kawan. Saya dah buang daun dia tu dan tinggalkan 2 daun yang di atas, dan dia dah semakin subur kawan. Pucuk dia tu dah semakin subur lah. Nampak tak? Pucuk muda tu menandakan akar dia di bawah tu dah serasi dengan tanah yang baru. Subhanallah. Dan saya letak rumput-rumput kering ya, supaya bahagian akar tu tak terlampau kering. Gitu. Dan sangat surprise pagi ni kawan. Ini first time saya tengok. Pagi ni baru saya perasan kawan. Subhanallah. Beberapa hari tak tengok kebun, tiba-tiba dah ada muncul nenas Yankee yang baru. Subhanallah. Ni nak kena clear kawan. Tapi tak boleh ya clear pokok nenas ni tanpa sarung tangan. Nanti luka saya. Alhamdulillah. Rezeki pagi kawan. Bermakna saya dah ada 1, 2, 3. Ada 4 nenas kawan. Subhanallah. Okey, ni nenas yang pertama. Dan ini nenas yang kedua. Okey, yang dekat pokok ciku. Okey, ni nenas yang ketiga. Subhanallah. Okey, dan ini yang paling besar kawan. Subhanallah. Okey, saya ambil angle dari sini ya. Okey, ni yang paling besar nenas saya. Subhanallah. Nampak hari ni langit agak sedikit nak start mendung kawan. Subhanallah. Alhamdulillah. Dah nampak tu kawan. Ini kacang panjang saya kawan. Dah menjadi, dah besar rupanya. Ada 2. Ada 2. Tapi dia ini satu je kawan. Dia berbuah tunggal ya. Ada 2 di sini. Menanti matang. Alhamdulillah. Okey, sekarang jom temankan saya siram pokok-pokok saya ni. Walaupun saya nampak agak sedikit mendung tu, tapi mungkin takkan hujan kawan. Okey, jom kita siram pokok-pokok ni. Nampak tu. Dah segar-segar pokok-pokok saya dah kena siram kawan. Subhanallah. Alhamdulillah.
Ni cili kampung Belum berbuah lagi kawan. Belum berbunga lagi. Dan yang ni adalah semayan tembikar merah. Tempoh hari yang saya buat konten tempoh hari kawan, yang saya tanam tembikar merah dalam tempurung tu. Sekarang dah tumbuh, okey. Dah tumbuh dengan cantik kawan. Dan yang ni saya semai bendi di kebun, dia olak lempit tu kawan. Saya semai dalam bekas besar ni saja.